Dia cakap, Ada berapa bola? member aku tiap kali tengok jadual, sudah babilah kena buat servis ini. Biar member. Kadang-kadang MC, kadang-kadang tak buat apa semua. Tapi lepas aku pergi, aku nak agak tengok keeper tu. Kan aku dah standby dah dengan buku 5, dia tekam aku, maaf sekali kan. Tak ada dah, berhenti lah. Kalau ada Melayu ke? Melayu lah kot. Ni dekat pasar hari-hari tu. Tapi dulu bukan hari-hari lah bawah tu. Apa benda lah. Minggu-minggu? Tak tahu bulan-bulan kot. 6 bulan. Kadang harap-harap. Sebab bulan-bulan kan dia banyak sikit daripada hari-hari. Itu lipas. Kalau tikus macam mana buat cerita dia? Kopi Tebu. Kopi Tebu. Macam mana buat cerita dia? Kalau tikus. Jap, sebelum masuk tikus aku nak tanya lagi. Kenapa lipas suka sangat kat kotak? Dia bukan kat kotak lah. Bukan kat kotak. Semua benda dia boleh duduk. Tapi kotak tu jadi favourite dia sebab dia boleh makan sekali. Dia boleh makan kotak tu. Dia boleh Kotak makan. pun dia makan. Makan, lipas ni semua benda dia makan. Dia tak makan duit zakat je. Dengan rasuah. Siuk tu duit dah zakat. Bentuk sedap. Yalah, Pasal dia lipas. lipas lagi mulia tak? Daripada tu. Yang tu je dia tak makan. Daripada tu lah. Habis lipas balik pada tikus tu. Kalau tikus macam mana kira dia? Kira 1, 2, 3. Tak. Dia tikus ni, kedai makan tikus. Pakai racun tikus lah. Kau nak tanya apa sebenarnya? Aku dah tahu masih Pasal lama. lipas tak habis lagi. Panjang lipas. Tak habis lipas je? Biar je lah lipas masuk pada tikus. Macam mana aku nak bezakan lipas tu? Okey, yang ni jantan ni. Ni betina ni. Dia lipas betina biasanya dia besar sikit daripada lipas jantan. Keeper tu. Lipas betina lagi besar. Dia saiz dia lagi besar. Bukan Sebab keeper dia lah. kalau macam contoh dia ada kawasan kantung dia. Okey, kan tadi kau tanya lipas bertelur ke beranak kan? Okey, dia bertelur. Telur dia nama Utika. Apa Utika? Utika. Punya perfume tu Bukan. Bukan. Inulation. Tak Utika. Bukan, dia Utika. Dia dalam telur, dia telur dalam telur. Dia ada bawa kantung dia. Lepas tu dalam kantung dia tu Ada telur. ada anak-anak lipas, ada telur lipas dan lain, lava dia apa semua ada dalam tu. Macam tu. Sebab tu kalau macam kau balik kampung, pergi rumah, almari nenek kau ke apa, kau buka kan lama-lama kan. Ada tu. Kau nampak macam biji-biji tu kan. ah. Kita kecil-kecil main pecah-pecah kan. Tu kantung lipas lah tu. Tu kantung lipas lah. Kita panggil dia orang telur lipas. Dia kalau tak sekolah panggil kita telur lipas lah. Macam sekolah aku ni, macam aku yang sekolah tinggi ni kita panggil Utika. Macam kita orang panggil Utika lah. Aku panggil Utika tak? Kau panggil? Kau seorang yang panggil telur lipas. Dengan semua orang yang kat dalam tengah tengok. Saya panggil Mutika. Kau diam je. Kau diam je. Kau lipas, kau diam ni. Kau depan kau diam je. So Mustika tu dia memang Bukan Mustika. Utika. Aku kalau penat aku balik ke yang. Mustika yang buku tu Mustika nampak. pula. Yang buku yang Pak Haji mati berjangkung. Itulah. Akibat tersalah sebut telur lipas. okey ni. Musika tu akibat terkam pressure control. Selalu kalau lipas yang terbang ni, lipas yang besar. Okey. So lipas yang terbang ni hanya lipas betina sajalah. Apa dia? So lipas jantan pun terbang. Kau tanya lipas terbang Ah. Lipas ni dia bukan serangga yang boleh terbang dengan baik pun. Okey. Dia sayap dia ni untuk dia glide, tahu glide? Glide? Sugar glider. Dia macam glide, dia bukan boleh terbang macam Untuk dia landing lah. patung apa. Ha. Dia cuma Nak tunjuk demo tak? ya. Nak tunjuk demo? Okey, cuba kau bangun. Okey, cuba kau terbang. Allah. Kau kena lipas lah pula. Okey. Dia tak boleh terbang. Johnny duduk. Dah tu, Joni. Duduk sini Joni. Satu. Dia fungsi dia macam puting tetek kau lah, lelaki. Tak ada fungsi. Tak ada fungsi. Tapi kena ada. Ada Sama macam lipas dia ada kena ada. Ada time-time dia lah. Okey. Jadi dia hanya gunakan dia punya sayap ni time emergency je. Contohnya, kau masuk dalam bilik air, kau jumpa lipas. Kau cuak kan? Lepas tu lipas tu terbang. Sebenarnya lipas tu pun cuak. Tapi dia kejar kita. Dia tak kejar. Dia terbang tu Ikut dengan Daniel harapan dia pergilah ke tempat lain. Tapi disebabkan dia tak ada sistem maneuver yang Control. Yang baik. Yang bagus pun. Jadi dia terbang je lah mana hala. Dia pun panik, kita pun panik tengok lipas. Itu yang jadi babi tu. Aku tahu Ki.
So jantan dengan betina boleh terbang ke ah? Semua boleh terbang. Okey. Yang tak boleh terbang macam oriental, lipas Madagaskar. Okey. Yang ni memang tak ada sayap langsung. Kenapa ada setengah lipas yang tak terbang, ada setengah lipas yang terbang? Dia dah cakap tadi. Lipas yang terbang tu lipas yang tengah panik. Yelah semua ambulance lipas dengan ni. penik ada yang kita jumpa Yalah, kalau time dia boring-boring tak tahu nak buat apa. Dia kalau Dia rasa dia dekat nak terbang. dia kalau dekat bawah, dia nak terbang apa lagi? Dia yang selalu terbang dekat dinding-dinding ni. Alamak nak turun jauh ni. Ha. Dia Kalau nak dekat pergi bawah jalan je lah. Beza ke orang dia sekolah nak pergi ke bilik air tu. Ha. Macam malas lah pula. Ha. Terbang lah. Terbang. Terbang lah sikit-sikit. Tapi ke dapur pula babi tu makin jauh. Sebab dia tak ada kawalan yang perfect. Lepas tu dia sampai kat guard depan tu. Macam tu lah. Faham? So aku tu ada tengok iklan Thailand. Satu ubat yang apa? Yang ni kan berlakon kan. Iklan Thailand. Macam canrat tu. Cara yang Dia makan tu? makan seekor lipas, lepas tu dia tak mati tapi bawa balik ke koloni dia mati. Betul. Ada? Ada. Kau punya brand ada? Racun yang kita orang pakai ni macam tu biasanya. Ah. Dia, contoh lah, lipas ni, dia kadang-kadang kalau macam contoh kau sembuh kan, Ha. kau ambil aerosol kau sembuh lipas lah. Kau perasan tak? Lipas ni kalau dia mati, Terbalik. dia terbalik. Kenapa? Sebab apa? Accident. Kebanyakan racun yang kita pakai dekat lipas ni, kita panggil pyrethroid tau. Pyrethroid ni, dia... Aku dah bela teruk tu. Apa dia? Dia macam kita kena dalam ketakutan dia tu, tiba-tiba Itu ketakutan. paranoid. Itu paranoid. Oh, okay. Itu Polaroid. Tak erti dah aku nak explain. Dia pyrethroid ni, dia macam... Contoh kalau dia kena kat lipas ni, dia akan attack sistem saraf lipas. Kan lipas ni susah nak mati kan? Lipas ni tak ada kepala pun hidup je tak? Ya. Berapa lama dia boleh hidup kalau tak ada kepala? Seminggu. Dia mati sebab lapar. Sebab kepala tak ada, nak makan tak ada. So macam dia attack sistem saraf tu. Jadi kaki dia kejang, dia akan melenting kaki dia. Tu yang dia terbalik. Actually sebenarnya lipas tu hidup lagi. Dia mati sebab tak boleh bergerak kan. So maknanya kalau aku buang sampah tu, esoknya dia dah pergi tempat lain lah sebenarnya. Taklah, dia akan terus macam itulah. Tapi dia mati bukan dalam keadaan yang husnul khotimah lah orang cakap. So, Masalahnya, berbalik pada yang dia putus kepala tadi tu, badan dia hidup, kepala dia hidup tak? kepala dia mati lah. Oh, kepala mati lah. Sebab apa? Sebab lipas dia bernafas bukan guna kepala dia. Lipas bernafas guna abdomen dia. Dekat ni. Sistem pernafasan dia kat sini. pedoman. Jadi selagi dia boleh bernafas, dia hidup lah. Kepala dia tu guna macam untuk makan, untuk sense musuh apa semua. Faham. Sebab tu lipas kan. Kau sembuh tak? Sembuh dengan air dia tak mati tau. Tapi kalau dengan air sabun dia mati. Lipas? Dengan air sabun dia mati. Kenapa? Sebab dengan air sabun tu dia lapisan filem air sabun tu dia tutup abdomen dia. So dia tak boleh nak bernafas. Lepas tu lipas ni dia tak boleh kering. Bila sabun kan, macam kau biasa main sabun kan kering kan. Lepas tak kau basuh tangan kau dengan sabun, kan tangan Kau kau nak jadi cakap cepat. apa sebenarnya? Aku nak cerita fungsi sabun tu. Lepas tu dia cepat kering kan. Jadi lipas kalau kena air sabun, dia cepatlah kering. Jadi bila dia cepat kering, dia mati lah. Dia kena lembab. Sebab tu lipas kalau tengok aku tengok sayap dia berkilat kan. Sebab tu lembab lah tu. Dia lembab ni dia ada hydrophobic wax orang kata. Untuk nak melindungi diri dia. Sebab tu kalau kita sembuh dengan racun dia cepat imun. Hydrophobic wax. So Hydrophobic maknanya wax. spray-spray yang jual kat kedai tu tak menjadi pula kat lipas. Dia tak membunuh lipas pula. Dia membandingkan lipas je. Lebih kurang macam tu lah. Dia tak membunuh lipas pun. Dia ada satu cara nak bunuh lipas kan. Macam mana? Ketuk. Kalau macam kau pakai apa? Chemical. Yang jenis kalau kita pest control ni kita ada macam yang inject tu kan. Calik-calik besar-besar atas hidung bawah-bawah meja kan. Yang tu dia matikan lipas. Bila lipas tu makan, racun tu masuk dalam perut dia. So itu cara paling berkesan. Racun daripada kita panggil arsenik. Racun dia daripada dalam. Yang jenis tu pula, racun dia akan tersebar. Yang tu kalau lipas tu mati, lipas lain makan, lipas lain pun mati. Gitu. Kalau yang sembuh ni dia tak jadi macam tu. Kau pernah jumpa tak lipas yang cacat? Setiap Badan kehidupan mesti ada dua. cacat. Lebih ini Macam kepala dua kan. lebih cacat ni. Kaki Tak ada. 8 ni.
Dia cacat aku tak pernah tahu lah. Dia cacat macam mana. Ni yang gagap-gagap. Tak pernah. Macam mana nak tahu? Aku tak pernah lah bercakap dengan lipas lagi. Habis hong ni hong yo. Siap tutorial lu babi tu lah. Tu lipas besar ni. Anjing tu lah. Kalau nak kena kau kena seorang jangan libat orang. Itu sengau babi. Ngau. Kena sengau gagap pun tak tahu. Tak mahal ni. Astaghfirullahaladzim. Yang ada lah. Lipas ni aku tak pernah jumpa yang cacat lah. Tapi ada orang selalu ilaha illallah. selalu salah faham. Kau pernah jumpa lipas warna putih? Apa dah? Albino. Albino. Dia bukan albino. Ya? Lipas kaca. Lipas ni, Kau diam je. nature dia bersalin kulit. Oh ya, kan macam ular. Dia salin kulit. Patut kadang-kadang belakang kotak tu ada kulit-kulit lipas tu. Kan? Kau ingat Aku bagian ingat lipas mati. kan? Tak, kulit dia je. Dia bersalin kulit. Lepas 2-3 jam, dia jadi warna macam ni balik. Oh, 2-3 jam je 2-3 jam je, aku dah keras balik, dia jadi colour ni balik. Maknanya waktu dia nak jadi colour ni balik, dia lepak luar rumah jemur. Tak kisah lah, dia lepak mana-mana lah, janji. Janji boleh keras balik kulit dia, dia jadi colour ni balik. Kadang lepak mama. Dia, Oh, diam je? dia tukar kulit sebab itu maksudnya tempoh dia nak dewasa lah. Engkau dah besar pun, dah nak kena tukar boxer lain, boxer lama dah tak muat. Oh, faham. Itulah, lipasnya dulu lah. Okay, so berapa lama dia maksud aku dan kehayat untuk tukar kulit tu berapa lama? Dalam Setahun sekali je? setiap lipas ni mungkin dia berlaku dalam 2 ke 3 kali macam tu kot. Yang ni aku tak baca sangat buku. Berapa lama kau ambil masa untuk faham dengan lipas punya Ilmu lipas. ilmu lipas dengan Dia macam gini. Dulu aku tak rasa benda ni penting pun untuk aku ambil tahu. Sebab aku tahu aku bancuh racun, aku datang rumah kau semua, aku sampai tempat yang aku nak buat survey, aku sembuh je. Oh, betul. Tapi lama kelamaan, bila kerap dapat komplain, orang semua komplain, ni tak mati lah, ni tak berkesan lah ni. Aku cakap takkan tak berkesan. Aku dah bancuh, dah kau-kau ni. Baik betul je bancuh tak- kan? bancuh baiknya kau-kau pun takkan tak mati. Lepas tu barulah aku realise, sebenarnya kita kena faham behaviour binatang tu dulu sebelum kita nak buat penghapusan. Sebab dalam pest control ni, tak semua masalah pest kau boleh selesaikan dengan racun. Ada yang tak selesai dengan racun pun dia. Contoh kedai kau banyak lipas. Hari ni kau panggil aku sembuh. Aku pun sembuh. Aku masuk dalam kedai, aku tengok kau punya bawang, kau punya telur, kau punya Busuk lah. ni letak merata-rata. Itu kalau 10 kali aku datang pun masalah tu tak selesai juga. Betul. Kan? Jadi macam mana nak selesaikan tanpa racun tu? So mana kau kena racun bawang tu dulu lah. Bukanlah. Kau kena kemas lah dapur kau tu, kedai kau. Kenapa dia pula? Kau lah kemar dia panggil kau. Aku buat pest control, dia lah kena kemas. Dia yang kerja sini. Dengar tu Nia. Dia bukan duduk sini. Dia bukan duduk sini. Habis Mamat ni kedai yang duduk siapa? sini. Mamat yang Yang kau tunjuk tu selalu lipas. Ya, aku tunjuk ni lipas. Kedai ni siapa jaga? Lipas jaga. Kau jaga. Kau masuk dalam tu dia kau jumpa siapa? Aku jumpa dia. Kedai dia lah. Dia kan? Man. Apa kita ni tembak. Dah. Servis yang aku buat ni, siapa yang nak bayar? Lipas. Wah. Okey. Aku tengok Mamat pun dah tarik muka sebab dia nak faham pasal tikus ni. Tikus. Okey. Dalam kereta kau ada tikus ke? Tak ada. Tak ada sebab aku rasa kan lipas dengan tikus ni dia jahat lagi tikus tau. Aku rasa kita sampai sini je lah kot. Sama-sama kan? Okay. Aku rasa lipas dengan tikus jahat lagi. Asal? Dia boleh merosakkan makanan lagi teruk. Dia boleh gigit plastik tu, plastik ni, plastik kampet beras pun dia boleh gigit. So maknanya kalau dia gigit tu, kau kena buang semua lah. Bahaya lah. Clear? Tikus Tom ke Jerry yang jahat sebenarnya? Itu je yang kau nak bagi kan ayat tu kan. Jerry, Kucing. dia bukan tikus. Ada kucing. Dia bondok. Kan? Jerry ni, Oh dia bukan tikus. kan? Tikus ni, okay, kalau kita orang Melayu, kita panggil semua tikus. Masa aku belajar kat UK dulu, Ulu Kelang. kat UK lah, United Kingdom. Kan? Masa aku belajar kat UK dulu, Aku makin lama kita percaya dah cerita dia ni. Ya tu. Makin jauh dia tipu kita ni. tak, Muka macam orang ompin tau. aku lipis. Aku lipis. Lipis tak? Okay. Kat mana dah tadi? Kat UK. Okay. Masa aku belajar kat United Kingdom tu, Okey. dia kalau tikus ni, okay, tikus yang besar tu, kita panggil rat. Okey.
Yang kecil sikit yang Jerry tu, kita panggil mice. Betul. Okay, rat dengan mice ni dia tak sama. Ya. Rat ni yang longkang ni. Okey, bahasa Melayu rat apa? Tikus. Okey, mice. Mencit. Bodoh, kau ingat aku tipu ke bangang? Mencit. Mencit. Kau gila lah setan. Mencit. Aku tak pernah lagi. Aku tak pernah lagi pergi kedai. Bang. Saya nak cari Yelah, kartu mouse tu mencet. bahasa Inggeris. Mencit tu bahasa Melayu dia. Okey, mouse apa? Ha? Dia bukan mice ke? Tak, dia mice lain, mouse lain. Mice dengan mouse tu sama. Mice dengan Sama mouse pula. Dah, dia mouse ni Dia dia black okey. dia sebab tu kalau Tom and Jerry tu, Tom the cat, Jerry the mouse. Dia tak Jerry the rat. Mouse tu mencret lah, betul lah. Mouse dengan mice ni dia macam apa plural past tense dengan verb dia lah. Habis kalau hamster lain. Hamster lain, spesies yang lain. Tapi Tapi dalam keluarga Tikus rodent tak? lah. Dalam keluarga rodent lah. mencet Rodent dia. siapa sial? Rodent siapa? Sebab tu aku cakap. Roger siapa? Kau diam je lah. Jangan keluar nama-nama yang lagi. Aku geram betul lah. Ada whiteboard di sini. Kalau ada whiteboard dia aku lukis ni. Apa yang mencet? Mencit. Anak dengar ni. Dia macam gini. Okey. Okey. Okey, ni rodent. Okey. Bawah dia macam piramid. Dia rodent. Bawah dia ada keluarga-keluarga dia. Okey. Ada keluarga Kena cari lagi rat, 4 orang kat bawah ni. Ada hamster, ada mice, Okey, mouse. ni mas. Mice. Ratatouille tu? Yang tu rat. Ni tak payah. Ni Tak tak nama tak pun payah. Ratatouille. Okey. Lepas tu rabbit, capybara, Rabbit, capybara. landak. Oh, Ah, tu ni kategori semua. yang sama? Semua dalam keluarga rodent. Makan. Dia dua, nak makan tahu dua. dia Makan dua. dah. Cukup. Biar aku cerita habis dulu. Rodent ni dia satu kelas binatang yang Yang ada menguasai bank dunia. yang ada dua set gigi yang tumbuh tak berhenti. Contoh macam arnab. Okey. Dia ada dua set gigi yang tumbuh tak berhenti. Tumbuh tak berhenti maksud kau sampai ke tua dia akan tumbuh. Sebab sampai tu panjang. Sebab tu tikus dia habis dia duduk ni dia menggigit semua sebab dia nak asah gigi dia supaya tak terlampau panjang. Kalau terlampau panjang dia tak boleh makan. Dia akan tembus tengkorak dia. Jadi dia mati disebabkan mulut Gigi. dia tak boleh buka. Gigi dia jongang. Dia macam tu. Itu rat, itu keluarga rodent. Arnab macam tu. Tikus macam tu. Mencit macam tu. Mencit tu betul lah. Kau Kau check sudah dia. lah. Dah, Ayat kau check. mencit. Kau check. Tak, yang aku tahu cerot. Cerot lain. Cerot bini kau. Cerot tu dalam Telegram. Oi, bunyi Tak berkurang. tahu aku selalu tengok. Mencret dengan mencerot sama. Cencorot tu yang kau cakap tu. Cencorot lah. Cerot. Cencorot bukan keluarga tikus. Cencorot tak termasuk. Cencorot ni binatang yang lain. Dia binatang apa? Dia macam kucing Kau ni biar betul. Bukan. Ya, okey dia gini. Kalau rodent, Rodent siapa sial? tadilah aku cerita, okey contoh tikus kan. Payah nak sebut. Dia macam kita. Payah ni. Kita manusia. Bang, saya tahu bang Rodin. Kalau tikus tu loaded. Oh. Okey, dia macam ni. Kalau macam tikus, Okey. makanan dia bijirin tau. Okey. Bijirin apa semua. Kacang, kuaci macam ni. Ni benda yang tikus makan lah ni. Okey, Eh, baik. Okey. mencet. Baik. Kalau cencorot, dia tak makan benda ni. Asal? Dia makan benda-benda yang ada protein. Asal dia tak nak makan ni? Okey, Wak memilih. Bagi Sebab susu kau. bukan kelas makanan dia. Kelas. Makan je lah. Kelas makan ke depan. Tak boleh, tak ada Tak lah, masa. dia adalah kelas-kelas makanan dia. Apa? Bukan diet dia lah. Bukan diet dia lah. Oh, itu betul. Yang tu nampak Sebab cerdik aku sikit. macam cerdik sikit. Kau UK tak lu Tak. Kan? Sebab aku tengok cencerut kan macam kurus kan. Mungkin dia diet. Aku fikir tu lah. Wah, Okay. bonok cerita. So, cencorot ni, dia makan benda-benda yang protein lah. Macam contoh, serangga, Okey. cacing. Oh, serangga protein lah? Protein lah, ada protein dalam tu. Isi ayam, isi daging. Sebab tu kadang-kadang kalau kat rumah, Tong sampah. dekat tong sampah ke, dekat bawah tong gas ke, ada sisa-sisa tulang ayam. Cencorot punya Itu kerja. cencorot punya kerja. Bukan apa tikus. lah. Bukan lah. Cencorot punya kerja. Cencorot ni dengan tikus dia tak sama. Dia binatang yang different. Kau tengok aku sebut different. Tapi bentuk sama. Bentuk dia lebih kurang. Color dia sama. Sama. Tapi telinga dia kecil. Muncung dia panjang. Ekor dia pendek. Kalau tikus ni badan dia besar. Tapi ekor dong dia kawan pendek. tak? Dong kawan tak? Tak kawan. Dia sama ke dengan yang kalau kita pakai dekat komputer tu?
Itu lain, itu tertikus. Itu tertikus, itu mouse. Lain. Dia binatang yang berbeza. Sebab tu kalau kau pakai racun tikus dekat masalah cencurut, tak settle. Sebab racun tikus biasa kebanyakan diperbuat daripada macam kuaci, kacang-kacang, bijiran-bijiran. Jadi dekat rumah kita selalu kebanyakannya cencurut ke tikus? Curut. Selalunya dia macam ni. Kalau macam kau ada pernah bau busuk, kau pernah bau tikus tak? Bau. Busuk. Okey, kalau orang pest control macam aku, kita orang boleh different kan bau tikus dengan bau cencurut. Bawa belagak dia. Bau bukan belagak, benda kerja aku. Kau dengar lah. Kan? Betul lah. Kalau bau tikus, dia bau busuk. Kalau bau cencurut, dia bau hancing. Dia bau Kan, macam hancing kan? Hancing kan? Kan? Yang ni yang macam bau Kalau manhole tadi macam kan? aku pun boleh jadi pest control. Kalau macam tu aku pun tak bezakan tikus dengan Ya kau pun aku cakap ni baru kau tahu kan. Kalau aku tak datang sini kau tak tahu ke? Tak, kau tak dengar je lah cerita dia. Kau tahu tak Raden siapa? Bukan Raden. Kau tahu mencret tu apa mencret? Roden. Mencet. Mencet. tak tahu. Tak, kau Google lah. Mencet Tak benda percaya. bodoh. Kita orang percaya kau. Ah. Kita orang percaya lah. Kau ML Studio kot. Kau ada duty ke kat TikTok? Hamster tahu hamster. Kau diam je Kau lipat. diam je lipat. Kau diam je. Kau buat hal kau je. So, Hmm. kat mana atas tadi? Okey, macam sugar glider. Okay. Ha? Jauh kau pergi ni. Dia spesies tikus ke tak? Tupai tu tupai. Sugar glider aku tak pasti. Tapi yang aku tahu dia insectivore. Dia makan serangga. Biasanya bukan. Sebab dia tak ada sepasang gigi yang tumbuh macam So tikus ni. tikus semua sepasang gigi tu akan tumbuh sampai bila-bila? Kapibara tu pun dalam Tak, rodent. apa yang rodent tu semua gigi dia tak tumbuh tanpa Cencurut tak ada? Cencurut lain. Gigi dia tajam-tajam. Tak macam gigi tikus. Okey, bunyi tikus macam mana? Kau nak main aku ni. Tak tahu perbezaan. Tak, apa perbezaan? Tikus dengan cencurut. Okey. Cencurut dia bunyi bising sikit. Macam mana? Kau pernah tengok punyu-munyu? Punyu-munyu. Punyu-munyu. Okey. Oh, yang blur-blur tu. Dia bunyi macam Oh, itu cencurut. Itu cencurut. dia cencurut bising sikit lah. Kalau tikus, Tikus ni dia bising bila rasa terancam lah. Kalau cencurut ni rasa dia nak buat bising, dia bising lah. Tapi cencurut ni, okey, ada satu benda lah yang orang kena tahu. Sebab apa dia bau hancing? Tak basuh. Dia bukan kaki kencing pun. apa tu? Kaki Sebab berak. cencurut ni macam tikus, dia punya Tak, tikus kan cencurut. macam aku cerita tikus dulu. Biar aku dah pening dah. Macam Kau tak cakap tikus. tadi aku tak pening pun. Okey. Okey, tikus ni dia punya defend mechanism dia, kalau dia rasa terancam mungkin dia boleh gigit kita. Okey. Tikus. 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 Dia boleh gigit kita lah. So kita menjadi tikus man lah. Boleh lah, tak ada masalah lah. Okey. Kalau cencurut, kalau dia rasa terancam, dia dekat bawah badan dia ada satu kelenjar ni. Kelenjar ni akan keluarkan bau hancing ni. Untuk nak defend diri dia. Sebab tu, ular dia tak makan cencurut. Tak tahan bau hancing tu. Kucing pun tak main cencurut. Kucing main tikus. Kucing main tikus. Main dengan tikus lah. Main kalau dia tangkap ke, makan ke apa kan. Cencurut dia tak lalu. Tapi tikus kucing memang makan tikus ke? Tak, dong tak. Dia tak Tak, makan kan, dia dia macam tak- kacau-kacau je kan? Tak makan juga. Dia macam mainan. Dia nak dia gigit mati dia biar Dia tinggi. biar. Patutlah tu Ataupun jadi dia sampai sekarang tangkap, tak dapat tangkap kan? dia jadikan hadiah dekat tuan dia ke apa. Tu. Aku pernah dapat Aku pernah dapat. Ada kucing tu bagi hadiah Tikus tu? tikus. Kau Dekat depan rumah dia letak. kau okey lah? Aku macam, uish, siap dekat ucapan lah. Kotak. Sekejap dekat ucapan. Itu dah santau. Bukan kucing dah santau. Dia macam tu lah. Beza dia. Sebab tu kalau macam orang pest control, aku rasa tak semua kot yang kerja dalam pest control dia tahu juga ilmu ni. Oh, belagak dia ni. Bukan belagak. Benda ni, okey contoh. Aku Okey, ada satu okey. customer ni. Dia panggil 3-4 company dah. Okey. Tak settle masalah. Boleh tak cakap Kau nama company tu? Ha? Panggil Tak boleh lah. Dia panggil 3-4 company, tak settle masalah dia kata. Aku datang rumah tu, bucu sana racun tikus, bucu sini racun tikus, penuh dah racun tikus. Tapi dia kata still ada lagi yang tengok dia tunjuk apa makanan, dia tunjuk CCTV punya tengok berlari-lari. Aku pun tengok, aku pun bau cakap, memang tak settle kata, bukan tikus, cencurut.
Kan? Mana mau nak makan ni racun-racun tikus ni? Kau guess aku paling belagak. Yo. Ya. Tak ada lagi yang belagak. Dia betul ke? Sebelum ni macam Sebab humble. dia power, sebab dia power. That's why dia boleh belagak. Yalah. Sebab dia ada Aku datang verified, belagak. dia blue tick. Ha. Aku bukan belagak kosong lah kan. Macam aku. The reason of why Patang puji sial. the reason of why he's so arrogant. Cakap Melayu je lah, Tah. Cakap Melayu je. Melayu ke. Kau punya plural tu tak betul tu kau cakap tu. Apa plural? Plural. Dia benda ni macam grammar lah. Grammar. Okay, dalam aku bahasa nak tanya kau. Kalau lipas dia duduk dekat jambat tai kan. Tikus duduk mana? Tikus duduk. Tikus ni dia ada kat rumah kita sebab dia cari makan je. Sarang dia semua kat luar. Dalam tanah. Dalam semak. Lepas tu yang macam masalah negara luar kan. Ha. Kan ada rumah tikus kat tepi kat bawah. Yang tu mice saja. Yang buat rumah macam gitu Tapi kat Malaysia tak ada lagi aku jumpa rumah macam tu. tak ada sebab semua tikus pakai pintu. Ha? Oh tak jadi lawak ni. Tak apa. Okay, sorry. Sekali lagi. Cuba sekali lagi. Tak jumpa pun tikus yang buat pintu tu. Yalah Yang macam bentuk macam mana? bentuk tu. Untuk macam orang luar. Sebab rumah sini B40 kot. Sama balik. Tak, tapi memang ada ke rumah, memang wujud ke rumah macam tu? Itu ilustrasi cerita kartun je. Kau tak payah. Tapi memang tak ada pun lah. Dia sama juga macam tikus makan keju. Dan cerita kartun kau tengok tikus makan cheese kan? Tikus tak makan cheese. Oh ya ke? Dia makan kacang. Dia makan kacang-kacang ni, dia mana makan cheese. Dia ilustrasi tu orang barat buat sebab dia nak mudahkan golongan dia faham situasi tikus tu. Dia benda ni berlaku dia macam gini. Zaman Queen Victoria dulu, Okay. tahun 1700 awal-awal. Lagak bodoh dia ni. Okay, bagus. Crusader apa Dia semua masuk kan. part sejarah ni. Ha. Aku betul ni. Okay, teruskan. Zaman dulu dia tak ada peti ais tau. Jadi makanan-makanan macam bijirin-bijirin, kacang apa semua dia isi dalam balang. Daging-daging semua dia gantung dekat ni. Kan? Benda-benda yang fermented tu semua. Cheese je dia letak atas rak. Jadi tikus Tak ada pilihan. dia tak ada pilihan. Dia yang mudah dicapai adalah keju tu. That's why orang barat dia ilustrasikan benda tu. Tikus makan keju. Tapi the real behaviour is Oh. Yeah. takut korang tak faham pula. Behaviour sebenar dia, tikus ni makan benda-benda bijirin lah. Ini zaman. So, benda ni adalah satu konspirasi daripada Illuminati lah. Tak ada lah, benda ni real lah aku cerita. Kan? Kau ni. Aku cerita ni betul lah sebab aku study mendatang-datang ni. Bukan ni. Okay, faham. Okay. Aku tanya kau pasal kencing tikus yang boleh membunuh tu. Okey. Leptospirosis. Apa? Tak, kalau kencing tikus tu bahasa Melayu aku tak berapa ni lah. Leptospirosis aku faham Okay, lah. okay, baik-baik. Mampus. Tanya pasal Agak babi nak anak. Kal yang mak. Okay. Let's talk Okey, leptospirosis ni. Kau duduk dia boleh nak tercocok dah mata aku. Dia kencing tikus. Dia orang panggil kencing tikus sebab obvious sekali paling senang nak dapat daripada tikus lah. Tapi Dah sebenarnya tentulah nak kencing tikus. iyalah, tapi kalau Tengoklah nak dia ikut nak bagi kalau tahu ni. kalau nak ikutkan dia punya sejarah virus tu bukan daripada tikus je. betul? Lipas pun boleh jadi punca. Oh ya ke? Kucing pun boleh jadi punca leptospirosis. Kan? Contoh kau mandi air terjun, balik kau kena kencing tikus, kau kena leptospirosis, bukan sebab kat atas tu ada tikus kencing. Mungkin harimau kencing. Mungkin rusa kencing. Lepas tu air tu turun ke bawah, kena dekat kau. Tapi bila kita duduk dekat urban area macam perumahan ke macam bandar ke apa, benda paling senang kita dapat daripada tikus. Contoh ni macam stok-stok apa air ni apa semua kan. Aku sampai sekarang kalau pergi beli air kat pasar raya, beli air tin terutamanya, aku takkan minum kalau aku tak cuci atas tu. kenapa? Sebab aku buat pest control dekat gudang-gudang, warehouse apa semua, aku nampak tikus-tikus ni berlari atas tu. Kadang-kadang benda tu duduk dekat store belakang, dekat kedai ke kat pasar raya ke, tikus penuh atas tu. Kan? Tikus lari sambil kencing, sambil berak atas tu. apa Macam semua. mana lagi sampai kencing ah? Tikus ni, okey. Dia macam ni. Tikus ni kau tahu tak?
tikus ni dia tak ada penglihatan yang bagus. Kau pernah tengok cerita Shrek tak? Pernah? Kau tengok tak 3 ekor tikus tu? Yang watak 3 ekor tikus tu, semua buta. Bawa tongkat apa yang semua. menyanyi tu kan. Apa Yang nama? menyanyi tu. Alvin lagi seorang. Itu bukan, itu Alvin Chipmunk. Itu Alvin Pai. Chipmunk setan. Ha. Ke tikus? Shrek. Bukan. Dia Shrek yang tikus warna putih tu. Dia pakai spek mata hitam. Okey. Aku sikit kena apa? Okey, tambah sikit. Okey. Itulah dia. Okey. Tikus ni dia tak ada penglihatan yang bagus. Okey. Tahu? That's why kalau dia nak laluan dia nak pergi mana-mana, dia berpandukan daripada air kencing dia, bau untuk bau dengan kotoran dia. Kotoran badan dia. Dia tikus ni kalau dia nak jalan macam mana pun mesti dekat tepi dinding. Kenapa dia tak pakai wish je? Kalau dia pakai wish, dia tak jadi tikus lah. Oh, tikus akan jalan tepi-tepi dinding. Sebab tu tepi dinding tu akan kotor. Kan? Sebab badan tikus ni dia main kat longkang apa semua kan, kotoran-kotoran, minyak-minyak apa semua. Jadi bila dia lalu akan lekat lah. Itu kita panggil mark smear lah. Kalau bahasa Inggeris yang aku belajar kat UK dulu. Okey, baik. Okey. Kau seorang je yang belajar kat UK tu. Tu lah. So tu mark smear lah. Okay. So kalau macam kita orang pest control, kita orang datang tengok nampak, okey ni laluan tikus. Okey. Mark smear. Baik. naik. Jadi kita letaklah racun tu kat situ. Baik, betul. Faham. Kita letak kat situ. Okey, baik. Okay. Kita letak kat situ. Dia betul-betul dia belajar UK. Kita belajar. Tak, mentang-mentang kita tak ada ilmu pasal binatang ni, habis dah sembuh. Habis dia main tembuk. Further than that? Ha? Further than that? Apa tu? Selain daripada itu, Selain daripada itu. Okey. Itu pun tak faham kata belajar UK lah. Sebab tu lah kita mudah kena kencing tikus sebab daripada sisa-sisa tu. Padan? Padan tak ada. Padan tu dah sorry. Padan. Kau nak samakan padan ni. Mana kau padan ni? Nampak bijak lagi. Macam tu lah. Kan itu kita boleh kena leptospirosis kencing tikus. Itulah punca-punca dia. Okey, so pokok pangkal dia kita kena tahu dulu yang rumah kita ni adakah cencurut ataupun tikus. Mencen. Baru kita dah dapat membasmi. Baru kita dapat tahu cara macam mana nak prevent masalah tu. Faham? Maksudnya kena cari orang yang pakar. Yalah pakai pes lah. Ayah pakai pes lah. Macam kau lah seorang ni yang kau kan belajar UK kan. Aku belajar UK dulu. Cambridge A-level. A-level. Last lah aku tanya lah. Tikus dah, lipas dah. Ni satu, kami tetep. Apa benda Apa sial? dia? Kami tetek ni, Oh. Ni sekarang orang tengah main game lukis tu. Bukan. Kan gila. Itu Kuromi. Kami tetep. Chameleon. bukan. Kami tetep yang ni, melekat kat dinding tu. dia kalau Melekat kat dinding tu, ulat tu. bahasa Inggeris dia, Apa sial? household cat dia. Apa benda tu? Dia sekali je sebut. Ya. Kami tetek. Kami tetek ni ulat kat dinding ni macam kepompong tu. Kan? Lekat-lekat Nampak? tu. Tu bukan rumah semut ke apa? Bukan. Dia kepompong. Rumah aku Yang banyak kau tu. tahu kan? Okey. Dia kami tetek ni, dia ada kat dinding tu. Apa lucah sangat nama dia. Aku pun tak tahu kenapa nama dia kami tetek. Kan? Punca dia daripada rama-rama. Rama-rama. Rama-rama masuk rumah kau. Dia akan bertelur. Telur dia tu jadi larva. Larva dia tu jadi ulat. Panas tak? Ha? Panas tak lava tu? Bukan. Tak, bukan. Ni Lawa. lawa. Cantik. Macam mana Kau belajar sains tak dulu? Tak, dia kami tetek. Okey. Dia jadi dia makan habuk-habuk, dia makan sisa-sisa habuk, rambut-rambut apa semua. Oh, dia makan? Siapa makan? Kami tetek tu lah. Si kami tetek tu lah. Macam mana rupa dia aku tak pernah nampak pun. Kau ni bingai lah. Dia putih. Tak payah tahu. Kita kat sini mana ada main Google. Explain lah. Kau dah belajar. Macam nak explain? sikit. Kau Yalah, lupa macam mana pun nak tak explain? tahu. Aku explain benda paling basic pun kau tak boleh nak tangkap. Kami Okey, tetep dah, tak okey. tahu. Aku Dua nampak. suku kata. Okey, dua suku kata. Okey. Okey, dua suku kata kat sini. Okey, ni apa? Dahi, Ni apa? dahi. Dahi. Okey, ni. Betul. Dah, aku pun tak tahu. Otak dekat lutut. Tak, okey. Aku pernah nampak benda kepompong tu. Okey. Tapi penghuni dia aku tak pernah nampak. Rupa dia macam mana? Dia macam ulat lah. Dia ada gigi lah. Oh, macam ulat bulu kan?
Nah, dia macam ulat bulu Benda lah. tu dekat atas. Dekat Takkan atas. dia turun bawah. Dia turun, Dia sepah. dekat atas tu pun berabuk juga. Ha, Tengok makan tak? habuk lah Dia saya makan cerita. habuk, Okey. habuk apa semua. Lepas tu dia makan, dia jadikan kepompong dia. Sebelum dia nak jadi ke stage seterusnya kepada rama-rama tu. Okay, lepas tu? Lepas tu apa tadi? Macam mana nak settlekan masalah dia? Jangan bagi rama-rama masuk lah. Rumah. Yelah, ni kalau dah Okey, ada, cerita dah ada kat rumah, nak buang macam mana? Sapu je lah. Sapu je lah. Sapu je lah. Ambil lah sapu sawah, sapu je lah. Alah, dia ni Kan benda patutlah simple tak macam belajar tu. kat UK. Kau nak panggil pest control juga. Aduh. Kimak betul lah yang UK. Bersih je lah rumah. Mampus tu tak? Tak ada Menyesal lah, aku bukan segan nama dia. emosi sangat. Oh. Tapi yang ni aku sokong. Sapu je Ahmad. Sebab Sapu benda lah. tu dia akan jadi rama-rama kan. Bukan kat situ je. Tak. Wah, kau. Sebab tu, Sapu je lah. Kau pernah dengar rama-rama makan kotak? Pernah? Tak pernah. sebab tu orang macam kau yang buat petua rama-rama masuk rumah tanda orang nak datang, orang macam kau lah. Ha. Yang tanda orang nak datang tu. Kau tahu siapa orang tu? Macam kau. Kau tahu tak siapa orang tu? Siapa? Aku tanya ni. Pest control lah. Oh. Ni aku nak nampak aku bijak sikit jap. Sabar aku nak bagi. Sumpah aku tak faham tu. Aku nak bagi Satu benda aku tak faham. aku nak bagi nampak aku bijak jap. Okey. Berapa lama jangka hayat untuk lama-lama? Kau pergi. Kau Rama-rama. Sabarlah, tak, kau sabar. bukan tak payah belagak. Kau bagi soalan tau. Kau bukan Sabarlah. bagi fakta. Ya. Lama-lama. Aku nak bagi tahu ni. Belagak je. Bagi soalan ni pun belagak. Okey, rama-rama. Dia cara sebut soalan tu nampak bijak tau. Rama-rama kau kena faham dia punya pola hidup. Pola hidup dia. Okey? Apabila rama-rama dia mula bertelur, dia akan ambil masa 2 ke 3 minggu untuk menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, kena sapu sebab tak sampai dia rama-rama. Rama nak sapu. Okey, aku pula tanya kau. Kalau satu rama-rama. Okey. Kalau dia ada 6, Nak lama-lama. Salah. Satu lama. Ramai-ramai. Dia jadi ramai-ramai. Ni ramai-ramai. Tak jadi lagi. Sekali lagi boleh? Okey, dia. Okey. Kalau 6, dia jadi apa? Apa? Tak tahu. Dia jadi ramai-ramai. Lawak ah. Jingan-jingan tak marah sini. Tak. Okey. Jijikan aku semua yang sebelah ni cencerut, yang sebelah ni. Minteri. Mencerit. Bencit. Mencit. Unik lah. Korang Google kalau betul benda tu. Aku sumpah lah korang. So sekarang ni kau memang maknanya kau buat pest control lagi sambil ber-TikTok lagi lah. Buat juga TikTok, buat juga konten. Tapi tak seaktif dulu lah. Sebab sekarang bila aku dah run company sendiri ni, sibuk dia lagi dahsyat daripada dulu. Masa aku tengah aktif dulu, aku kerja makan gaji. Jadi pergi mampus lah. Ada beza tak dulu kan sebelum kau main TikTok dengan sekarang ni? Tiba lagi ramai orang panggil kau ke? Ada lah. That's why. That's why. Sorry. Sebab selalu masa kat UK dulu aku macam tu. Okay, wah. Sebab tu company pakai pest ni, company aku bukan ada team operation. Tak ada. Tadi aku buat tadi pun berlakon je. Orang kalau contact pakai pest nak ambil servis pest control, aku akan hantar company pest control lain yang pergi buat. Kau orang tengah lah. Aku aggregator. Aku tolong connect tolong apa Zakarkan. Hubungkan. Bukan, hubungkan. Hubungkan. Connect. Okey. Tolong hubungkan orang dengan company pest control. Kau macam Dia ada masalah. agensi lah kau ni. Lebih kurang lah. Sebab kalau aku buat operation punya company, aku rugi sebenarnya. Kenapa? Rugi sebab aku ada coverage yang luas. Sebab aku pakai Sebab kau ML. pakai lain apa? Tak je kalau dia nak turun padang, siapa nak buat konten? Macam mana awareness nak sampai? Tak bukan Tak, itu. dia kalau turun padang pun tak boleh lagi mana pun. Bukan. Padang besar tu. Kalau aku, okey kau bayang, audien aku dengan audien Netbell campur-campur dah berapa juta. Okey, Kan? baik. Sekali buat video, Ya. permintaan sampai 1 Semenanjung, Sabah-Sarawak. Kau berlagak nak mahal. Aku nak buka company, aku tak ada modal yang besar boleh buka seluruh negeri. Faham. Kan? Jadi cara yang senang, Benar-benar. orang kontak aku, Okey. kan? Orang kontak aku, Kau tengok, okey. orang kontak aku nak buat pest control. Aku akan bagi company yang berhampiran dengan dia lah pergi buat. Mana kau dapat persen lah. Aku ambil persen lah. Yalah sebab tak ramai yang tahu, tak ramai yang tahu macam mana nak contact Tak main, orang tahu aku lah. daripada pest control kan. Faham.
So macam mana orang nak guna servis kau ni? Dia orang boleh pergilah macam kat apa social media aku ke ataupun pakai pes.com ke. Macam tu je lah. Pergi je lah. So kat situ dia boleh contact kau. Kat situ tekan link sampailah. So simple saja. Okay, terima kasih Nangis. So jangan lupa like, share, subscribe. Pam aku tinggal. Zuki siap daripada minggu lepas lagi dia punya ending macam tu. Invoice ni siapa nak bayar? Servis aku dah buat tadi. Dah tahu aku. Kopi Tebu.